Hello, what's up guys? Selamat malam. Kita berjumpa lagi di channel aku malam ni. So, malam ni aku nak buat review. Bukan review lah. Just nak bagi buat vlog. Malam ni aku nak set up 4 barang. Actually 5 barang. Satu barang tu kita pasang nanti. So, ada 4 barang. First, lampu, cermin. Cermin pun mungkin kita gantung esok kot, ataupun video lain. Lagi satu pokok bunga. Ada satu pokok aku beli. Dan juga table, coffee table. Okay, just video nak tunjuk yang aku pasang lampu dengan table lah. Okay, jom enjoy. Okay guys, barang yang pertama adalah lampu. Ini dia guys, lampunya guys. Actually kita orang baru pindah rumah ni, tak ada apa, tak ada buat video lagi. So ni mungkin video pertama untuk vlog untuk rumah aku. Okay guys, dah ready? 1, 2, 3, tada! Ini dia kepala lampu. Okay, boleh nampak kat sini. So aku ditemani 2 ekor habuk. 2 ekor habuk. Habuk ni memang actually habuk ni kita jual So siapa nak boleh komen ataupun boleh PM. Okay, so barang apa lagi? First, so kalau korang beli ni akan dapat dia punya kepala dan juga manual book. Oh, okay. Dia punya batang. Dia macam mana nak cabut ni? Okay. Oh, actually dia punya packaging boleh tahan tau. Kreatif. Oh, nampak tak? So ni nanti boleh apa? Oh, dia ada apa? Ada kotak dalam ni, tapi macam tak payah keluarkan kot kotak dia. Okay. So ni kita terus pasang dulu, sebab wire dia kita tak nak tergantung-gantung lah. Pusing dulu. Korang pernah tengok orang buta pakai batang tu kan? Okay. So actually batang dia ni dia just kau boleh screw macam tu je lah. Oh, berat tapak dia. Oi. Tapak dia berat guys. Tapak dia berat. Okay, kotak ni kita tepikan. Apa lagi barang kita dapat? Kotak dia cantik Kotak dia guys, kita boleh buat kotak untuk apa? Buat raya decoration punya backdrop. Okay guys, itu dia lampu untuk barang yang pertama. So barang yang kedua, aku ambil yang simple dulu. Yang susah sikit, yang nak kena drill tu semua aku akan buat video yang last. Tapi sebelum kita pergi ke barang yang kedua, actually lampu tu salah. Lampu tu sepatutnya warna warm light. Dia macam ada kuning-kuningan sikit. Sebab dinding rumah aku ni warna white lace. So white lace ni dia macam ada peach light peach gitulah. Dia macam cream lah dinding rumah aku. So kalau kena dengan lampu yang ada kekuning-kuningan sikit ni, dia nampak lagi lah colour tu. Okay guys, so kita pergi kepada barang yang kedua. Let's go. Okay guys, so barang yang kedua ini dia. Aku tahu ramai
ramai yang suka pokok ni. Pokok Skybird. Okey. Nama dia pokok Skybird. Pokok ni aku beli dekat Romantika. Kalau untuk orang Johor boleh pergi dekat Topen Romantika. Actually harga dia compare IKEA, kalau compare value buy, harga dekat Romantika ni lagi murah. Aku pergi survey dekat value buy harga 18, saiz lebih kurang macam ni. Dekat IKEA aku rasa Romantika lagi murah. Okay. So ni dia pokok. Actually aku suka pokok ni. Korang boleh bentukkan dia. Jangan cepat lah. Logiknya tu dia curve. Janganlah kau bengkok patah kan macam tu, tak cantik lah dia. Cantik pokok ni. Dia ada banyak jenis Pokok-pokok ni ada banyak jenis. So aku pulang kat korang lah. Okay, ni aku bagi contoh sikit lah. Kalau korang nak curvekan dia. Siap. Okay. So actually dia ada kaki. Okay guys. Actually dia ada kaki. Tapi kaki dia kita orang tak dapat jumpa. Kita orang pergi value buy tapi tak ada. Pergi Romantika pun tak ada juga. Actually kita ada minat yang dulu punya tu. Kita nak beli yang sama juga macam yang sebelum ni. Tapi kedai tu dekat Peling. So nanti kita akan belilah. Okay, ini dia barang yang kedua guys. Harga dia, okay sorry aku lupa nak maklumkan dekat korang. Harga dia RM138. Actually ni paling murah. Let's go. Kita pergi ke barang yang ketiga. Okay guys. Barang yang ketiga kita adalah ini. Aku tahu korang dah perhatikan tadi kan barang ni kat belakang aku kan. So inilah barang yang ketiga. Saiz dia 40 x 150 cm. Dia punya bingkai color putih. Dia ada dua color, warna hitam satu, putih satu. Cermin ini akan diletakkan di bahagian sini. Okay. Plan asalnya dekat sini sebab sepatutnya cermin itu besar. Tapi bila cermin tu dah saiz macam gini, sampai rumah kita tengok dia jadi kecil. Cermin ni jadi kecil dan banyak ruang kosong dekat kawasan. Okay, tu barang yang ketiga. Okay, so ni aku tak nak buka dulu sebab kau tahulah aku ada bulu-bulu yang berkuku-kuku ni. Bulus-bulus ni kalau jatuh pecah, kita tak nak dia berabuk. So kita buka nanti. So dia barang yang ketiga. So barang yang keempat, the last one, the second last lah actually, second last. Ada satu lagi barang yang kelima. Barang kelima tu, okay guys, so ni barang yang kelima. Barang yang kelima adalah langsir. Langsir ni aku dengan wife aku beli dekat Romantika. Plan asal nak beli dekat IKEA RM70, 79 hingga 80. Pergi dekat Romantika harga dia jadi RM43. Kau rasa? Kita pakai double layer. Double layer. Dia punya tebal dekat luar ni. Color apa ni yang? Color forest grey. Dengan dia punya inner dia. Inner dia kita pakai ni white organza carton. So ni barang yang kelima. So kita tak pasang hari ni lah. Yang ini kita pasang nanti malam raya tu nanti. Baru kita sibuk-sibuk pasang. Okay, ini kita tak tepi dulu. Okay, so sekarang ni kita tengok barang yang keempat. Akan buat time lapse untuk video aku pasang ni. Coffee table daripada IKEA juga. Okay guys, so itulah dia video untuk 4 ataupun 5 barang lah
yang aku nak buat dekor lah, dekor simple je untuk raya tahun 2025. Okay guys, so terima kasih kepada yang dah subscribe dan sudi tengok video ni. So untuk next video insyaAllah aku akan tengoklah macam mana. Okay, tengah kumpul-kumpul idea. Jom saksikan decoration yang aku dah set up tadi tu dekat video seterusnya. Video seterusnya pula. Okay guys, terima kasih. Jumpa di video seterusnya. Assalamualaikum.